Okay guys, morning. Kita dengan Ika dari Proton Peringgit Melaka. Okay, dia akan perkenalkan Iris R3. Okay Ika. Hi, good morning. Okay, kat depan saya ni ialah kereta Iris R3 keluaran Proton yang baru lah. Okay, hi, good morning. Okay, so dekat depan saya ni ialah kereta Iris R3 iaitu keluaran limited edition daripada Proton. Okay, ya, apa yang bestnya R3 ni, dia membezakan ialah color. Okay, color kalau kita boleh nampak ialah warna black dan juga dimainkan dengan color kuning lah. Okay, ini special dia. Okay, kalau kita boleh tengok dekat bawah tu dia mainkan dengan color kuning dan juga color hitam. Alright, so kita pergi ke bahagian tepi sini lah. Alright, kalau kita boleh tengok, okay, dekat sini dia punya side mirror dia mainkan dengan color kuning dan separuh hitam lah di bawah. Alright, okay, kalau kat sini kita boleh nampak dia punya skirting dimainkan dengan color hitam dan juga kuning. Dekat sini special design dia ada 88 R3. Okay, kat sini ada garisan dan garisan kuning. Alright, so kita boleh tengok kat bahagian dalam. Okay, kalau di bahagian dalam ni, kalau kita boleh tengok, ini adalah dia punya seat dia ialah material leather lah. Kalau yang biasa, dia punya seat ialah warna biru gelap dan juga dia mainkan hitam sikit lah, dan dia punya benang ini dengan color merah. Okay, kalau untuk Iris limited edition ni, dia mainkan dengan full black dan juga warna kuning lah. So kita nampak kat sini cantik lah dia punya ni dan dia ada sulangkan dengan simbolik R3 limited edition. Okay, so boleh tengoklah memang cantik sebab dia mainkan dua color yang special lah orang kata. Okay, so boleh tengok kat dalam. Alright. Okay, so di bahagian belakang pun sama juga, masih menggunakan material leather dan juga dimainkan dengan benang kuning lah. Kalau kita boleh tengok dia punya carpet pun hitam dan kuning. Okay. Alright, untuk Iris R3 ni, okay, size tayar dia ialah 16. Right, so kita boleh nampak kat sini dia mainkan dengan satu color sahaja iaitu color grey. Okay, sangat cantik dan design dia pun sangat cantik. Okay, so next kita pergi belakang. Ini ialah bahagian belakang. Okay, ini ialah spoiler lah. Okay, spoiler dia yang specialnya dekat tepi ni kalau kita perasan dia ada simbol warna kuning R3 lah. Okay, alright, so dekat sini pun ada dia punya design R3, and then dekat sini kita boleh tengok dia punya logo lah R3. Okay, and dekat bawah pun dia mainkan dengan warna kuning juga. Alright, so ini ialah kita punya kelulusan PDI lulus lah. Maksudnya kereta ni sempurna dicek dan diservis oleh Proton lah. Okay, alright, itu sahaja dari saya. Kalau berminat untuk dapatkan kereta Iris Black Edition, boleh kontak saya lah di Proton Peringgit Auto Melaka. Okay, terima kasih.